Pernah tak anda rasa geram bila dah baiki sesuatu, tapi tak lama lepas tu, rosak balik? Hari ni kita akan kupas satu kemahiran yang lebih mendalam. Bukan setakat tampal-tampal je, tapi kita selesaikan masalah elektronik yang paling degil tu sampai ke akar umbi. Kita semua tahu kan, bila ada peranti elektronik buat hal, langkah pertama mesti off dan on balik. Macam magic, kadang-kadang menjadi. Tapi, apa jadi bila cara tu pun dah tak berkesan? Di sinilah cerita sebenar bermula. Okey, jom kita fahamkan beza dua benda ni. Penyelesaian masalah peringkat pertama tu ibaratnya macam rawatan kecemasan, cepat, mudah untuk masalah-masalah biasa. Tapi peringkat kedua ni, ini dah macam kerja detektif. Kita kena siasat betul-betul secara sistematik untuk cari punca sebenar masalah yang asyik berulang tu. Jadi inilah dia definisinya. Penyelesaian permasalah peringkat kedua ni adalah satu proses penyiasatan yang teliti. Fokus kita adalah pada papan litar bercetak atau PCBA, kiranya macam otak untuk semua alat elektronik. Kita bukan lagi teka-teka, tapi kita cari bukti untuk faham kenapa benda ni rosak. Baik, ini pelan tindakan kita hari ni. Kita akan lalui setiap satu tajuk ni untuk rungkai misteri pembaikan peringkat kedua. Dah sedia? Jom kita mulakan. Segala-galanya bermula di sini. Bila semua cara yang senang dah kita cuba tapi tak menjadi, kita tahu ini bukan lagi masalah biasa. Ini dah jadi satu kes yang perlukan siasatan rapi. Betul, kita kena anggap papan litar tu macam tempat kejadian jenayah. Segala bukti ada di situ. Jadi kita kena periksa setiap komponen, setiap sambungan, setiap inci papan litar tu untuk cari clue yang boleh selesaikan misteri ni. Mana-mana detektif yang hebat pun perlukan alatan yang betul kan? Sama juga dalam dunia elektronik ni. Alatan yang betul adalah kunci untuk kita kumpul bukti dan pecahkan kod masalah. Inilah dia toolkit detektif kita. Multimeter digital tu macam stetoskop untuk kita periksa kesihatan litar. Gambar rajah skematik pula. Ini peta kita. Tampaknya kita macam sesat dalam hutan. Dan jangan lupa nota dari siasatan peringkat pertama tu, sebab mungkin ada petunjuk penting kat situ. Okey, alatan dah ada, tapi kalau tak ada panduan, kerja kita boleh jadi kelam kabut. Sebab itulah kita perlukan buku peraturan kita sendiri. Dan inilah dia Prosedur Operasi Standard atau lebih dikenali sebagai SOP. Jadi apa itu SOP? Ia adalah satu dokumen yang bagi kita arahan langkah demi langkah dengan sangat jelas. Tujuannya untuk pastikan semua orang buat kerja dengan cara yang sama, selamat dan hasilnya sentiasa berkualiti. Jangan pandang remeh SOP ni tau. Ia bukan sekadar senarai semak biasa. Ia adalah senjata rahsia kita. Dengan SOP, kita boleh kurangkan kesilapan, pastikan kerja kita selamat dan yang paling penting, siasatan kita sentiasa berada di landasan yang betul. SOP yang bagus ni, dia jawab semua soalan penting. Kenapa kita buat kerja ni? Macam mana nak buat? Siapa yang patut buat? Berapa lama masa yang diambil? Semua dah tersusun rapi. Jadi tak adalah kita terpingga-pingga. Baik, peralatan dah siap, buku peraturan pun dah ada. Sekarang tiba masanya untuk kita masuk ke tempat kejadian dan mulakan siasatan. Proses ni ada 6 langkah utama. Pertama, kita guna mata kita dulu, buat pemeriksaan visual. Cari apa-apa yang nampak pelik, kesan hangus, komponen tercabut, apa-apa je. Kedua, pengukuran komponen. Kita guna multimeter untuk periksa kesihatan setiap satu komponen. Ketiga, kita sahkan litar. Kita ikut peta skematik kita, pastikan tiada jalan yang terputus. Keempat, bila dah jumpa suspek yang rosak, kita gantikan komponen tu. Kelima, kita uji semula, hidupkan balik dan pastikan semuanya berfungsi. Dan akhir sekali, yang paling penting, dokumentasi. Kita catat semua benda yang kita dah buat, wajib. Tapi sebelum kita mula siasat, ada satu lagi benda penting. Setiap detektif kena tahu apa misi dia. Dalam bidang kita ni, kita panggil ia skop kerja. Bayangkan kalau kita mula siasat tanpa tahu apa yang kita cari. Mesti kucak kacir kan? Skop kerja ni lah yang bagi kita fokus. Dia macam tetapkan sempadan, jadi kita tahu apa yang perlu dibuat dan apa yang tak perlu dibuat. Kenapa skop kerja ni sangat membantu? Sebab ia bagi kita fokus yang tajam. Ia elakkan kita daripada buat kerja yang sia-sia dan semua orang dalam pasukan faham apa matlamat akhir kita. Pendek kata, kerja jadi lebih efisien.
Dan bila siasatan dah selesai, jangan lupa tutup kes dengan fail kes kita. Maksudnya, dokumentasi. Langkah ni selalu orang terlepas pandang, tapi ia sangat-sangat penting. Bila kita rekod apa yang kita dah belajar, lain kali kalau jumpa masalah yang sama, kita boleh selesaikan dengan lebih cepat. Kita dah bincang pasal proses, pasal alatan. Sekarang, jom kita ambil selangkah ke belakang dan lihat gambaran yang lebih besar. Ini semua sebenarnya tentang cara kita berfikir. Saya suka petikan ni. Ia merumuskan semuanya. Apa yang nampak macam satu misteri yang sangat rumit, sebenarnya boleh jadi satu teka-teki yang boleh diselesaikan, asalkan kita ada proses yang betul. Dan inilah mesej utamanya. Apa yang kita bincangkan hari ini bukan terhad pada elektronik je. Kemahiran untuk memerhati, berfikir secara logik dan ikut proses, ini adalah kemahiran yang anda boleh guna dalam apa jua masalah kompleks dalam hidup anda. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Dalam hidup anda sekarang, masalah kompleks apa yang sedang menunggu untuk diselesaikan? Cuba fikirkan, dengan minda seorang detektif, apakah langkah pertama yang anda boleh ambil untuk mula merungkai misteri itu?